Tiga pemain warisan asli di luar negara ini berpotensi memperkuat Malaysia menjelang pertemuan menentang Vietnam. Pasukan bimbingan petir Klamovski akan menghadapi satu lagi aksi kumpulan kelayakan Piala Asia menentang Vietnam untuk mengekalkan rekod tanpa kalah pasukan. Skuad kebangsaan dipastikan akan terlepas hikmat 7 pemain warisan setelah keputusan yang dikeluarkan oleh CAS. Tunku Ismail bagaimanapun masih memiliki barisan pemain warisan mantap yang berpotensi untuk dipanggil petir Klamovski ke kem latihan pusat yang dijangka bermula selepas sambutan Hari Raya Aidilfitri. Antara pemain warisan baru yang berpotensi dipanggil oleh Malaysia adalah pemain yang bereputasi tinggi di Ireland iaitu Sam Bourne. Pertahanan kental berusia 27 tahun itu merupakan tonggak kelahiran Kuching, Sarawak yang kini beraksi pada kancah bola sepak tertinggi di Eropah termasuklah kelayakan UCL 2026. Warisan seterusnya yang boleh dipanggil bersama pasukan kebangsaan ialah perancang tengah berbakat Wan Kuzain Wan Kamal dan Richard Chin yang berpotensi besar untuk dipanggil kali ini.